3 bunyi yang digemari bayi di dalam kandungan. Pertama, suara ibu. Suara ibu adalah bunyi pertama dan paling biasa didengari oleh bayi. Ia memberikan keselesaan, kehangatan, dan keselamatan. Jadi ibu perlu bercakap dengan bayi setiap hari seperti bertanya khabar, berkongsi fikiran anda, atau membaca cerita. Bercakap dengan lembut dan penuh kasih sayang. Dengan cara itu, bayi dapat mengenali suara ibunya selepas dilahirkan. Kedua, musik lembut. Kenapa bayi sukakannya? Musik yang perlahan dan menenangkan membantu merendahkan degupan jantung bayi dan menggalakkan ketenangan, sama seperti lagu untuk tidur. Contohnya musik klasik, gitar akustik, atau instrumental piano. Main selama kira-kira 15 hingga 20 menit sehari pada volume yang rendah, seperti bisikan lembut. Ketiga, bunyi alam. Bunyi semula jadi meniru persekitaran rahim yang damai. Ia membantu ibu dan bayi berehat. Contoh, bunyi ombak laut, hujan lembut, kicauan burung, atau kawasan hutan yang tenang. Biarkan setiap bunyi yang anda mainkan dipenuhi dengan cinta dan kedamaian.